Beza serai wangi dengan serai masakan. Mari kita tengok sendiri. Ini serai wangi. Rumpun dia besar. Daun dia pun lebar, besar. Batang dia pun lebih besar daripada serai biasa. Dan ini sebelah dia, serai biasa. Itu serai biasa, serai yang kita buat masakan tu. Daun dia lebih runcing, lebih halus. Itu tak payah kita cerita panjang lah sebab semua dah kenal. Semua dah tahu dah hari-hari tengok serai. Tapi kalau serai wangi ni, kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak jumpa. Kadang kita tahu kegunaan dia saja, tapi pokok asal pun kita tak pernah jumpa. Batang dia pun lebih besar, hitam. Itu batang serai wangi. Bau dia pun wangi dah. Belum apa-apa lagi dah wangi. Ni kalau diketuk-ketuk letak bilik ni lagi wangi. Bagus untuk buat pewangi ataupun menghalau nyamuk dalam bilik lah. Siapa dia nak benih serai wangi, boleh PM lah. Saya ada benih untuk kita share lah dengan siapa-siapa yang nak tanam. Bukan nak jual pun.